Lepas tu aku cuba rekod guna telefon. Tapi tiba-tiba bateri habis. Aku tanya, kenapa kau tak terus keluar je dari situ? Dia jawab, macam ada sesuatu halang jalan aku. Sejuk gila waktu tu. Macam ada angin kuat datang dari dalam hutan. Tapi aku tak nampak apa pun. Keesokan harinya aku dengan Hafiz ladang nak tengok kawasan tu. Masa jalan masuk, suasana terasa berat dan sunyi luar biasa. Pokok-pokok sawit seolah-olah membentuk satu laluan gelap yang menakutkan. Aku mula rasa seram walaupun siang. Waktu tengah hari kami jumpa dengan Pak Long, seorang desaiji kampung yang selalu dikaitkan dengan ilmu hitam. Pak Long ni pernah cerita yang dia tahu rahsia ladang sawit ni, dan makhluk hitam tu sebenarnya entiti yang jaga hutan dan ladang dari orang luar yang cuba merosakkan kawasan tu. Pak Long cakap, makhluk hitam ni bukan hantu biasa. Dia entiti kuno, dah ada sejak zaman dulu. Orang kampung lama panggil dia penjaga hutan hitam. Kalau kau ganggu kawasan tu tanpa izin,